Baik juga dia punya aksaranya. Kita start dulu dengan sa. Okay, sa ni dia straight macam ni, dia bulat sini, lepas tu dia lurus macam ni. Ini adalah sa ataupun so. Kalau yang lebih kurang macam so ni ataupun sa ni, kalau kita bagi dia tajam sikit kat belah end yang belakang ni, dia akan jadi co. Tengok Ini adalah co. Bezanya ni satu je, dia ada tajam kat sini. Kita tengok yang aksara yang seterusnya, dia ada tajam ni, tapi dia tak ada yang bulat ni. Yang ni adalah wo. Kemudian yang terakhir sekali adalah aksara do. Do ni dia sama macam so ni tadi. Dia sama konsep dia macam ni. Dia terbalik. Dia punya simpulan dia tu berada di belakang.